Oh, saya sudah perbicarakan hidangan pertama. Saya mau tembikai. Mari kita mulakan. Sudah tentu, Vivian. Saya sudah ada idea apa yang hendak dilakukan dengan tembikai besar dan berair ini. Mari ambil pisau. Potong bahagian atas. Sekarang, ambil pengisar rendam dan kisar tembikai di dalam kulitnya. Hebat. Sigurain siya minabirito yung with juice tembiki gada word all about. Seperti ini. Sa further sintokers kau dalam air. Lai cintumbalan siya buat bebola juice. Berperisa tembikai yang sebenar hebat. Masamalaga sure adalah kulit yang boleh dimakan dan bahagian dalamnya adalah jus tembikai yang lazat. Sedap. Kita akan masukkan semua bebola jus kembali ke dalam kulit tembikai. Sering sudah pun dapat setelah bebola jus putih. Atasnya tuangkan semuanya dengan Fanta. Ya, perisa beri. Itu sudah cukup. Sekarang kita masukkan straw dan hias dengan payung. Nenek, saya sudah siap. Bagaimana dengan nenek? Baiklah, saya telah mencipta resipi tembikai yang lazat. Pertama, saya perlu goncang tembikai itu dengan kuat. Oh, sorry. Irritatornya strawberry cocktail tembikai. Dan dia sendiri sudah mangkok. Oh, siap berat yang dari Starsky. Dan sekarang ambil beberapa beri dan buah yang berbeza, ma'am. Dan isi kulit tembikai yang kosong dengan mereka. Kesempurnaan. Soalnya, may ambil mada buatan sendiriware. Oh, bagus kok. Dan tuangkan ke atas buah beri. Oh, banyak madu. Sangat hebat. Sekarang bekukan ia dengan semburan beku segera. Pagi, Pak. Sekarang kupas kulit di sisi dan mari kita lihat potongannya. Kita berjaya. Baiklah, saya belum berisi rekam berapa pula simpor opera famawat ku kasa for you. Percuma, mari kita potong tembikai kepada dua bahagian. Wah, ia berjaya pada percubaan pertama dan sangat mudah. Sekarang mari kita keluarkan isi tembikai. Saya sudah bersedia untuk makan semuanya. Oh, ya. And siya dabay awacan. Saya nanti kita careful you track dan masukkan coklat ke dalamnya. Banyak. Kita tutup dan tunggu air mendidih. Ulat habanero itu sepat. Gan itu sulinamay dan piratanam kulit tembikai. Rafira diwut squat untuk memenuhi growth farau tembikai. Begitu sahaja. Hebat. Sekarang kita buka Skittles. Tuangkan semuanya ke dalam coklat tembikai ini. Nah, bagus, sir. Silakan dari beruang gamit. Luangan mesida-sida dan maikra kacau. Campurkan semuanya dengan baik. Nampak sedap. Saya akan makan semuanya sendiri. Tetapi ini untuk adik saya. Oh ya, Vivian, kamu boleh cuba sekarang. Wah, awak buat semua ini untuk saya. Saya sangat gembira. Saya mau mulakan dengan koktail ini. Ada banyak berbola jus di sini. Hebat. Mereka menentukan keseronokan. Saya suka. Ya, sedap. Dan apa lagi yang ada? Ya kelihatan seperti jeli. Itu memang sedap. Dan apa itu? Sesuatu yang berasaskan coklat. Mari cuba dengan sudu. Gula-gula coklat dan Skittles. Saya suka. Tetapi siapa yang akan menang? Tiada siapa. Anda tidak memenuhi permintaan saya. Saya mahukan tembikai. Dan ini memang sedap. Tetapi ini bukan. Itu saja yang saya mahukan. Jadi, awak mahukan tembikai? Awak patut beritahu saja. Sekarang saya mahu haba-buba. Ayo, pikirkan sesuatu untuk saya. Saya sudah tahu.
Sekarang, di sini. Oh, ya. Ini gula-gula getah. Saya jumpa. Apa? Tidak. Saya mahu hubah-bubah yang bulat. Ia penting. Oh, baiklah. Sayang sekali. Tetapi, saya akan membetulkannya. Tuangkan semua gula-gula getah ke dalam mangkuk. Dan sekarang ia perlu cair. Saya akan gunakan pengering rambut. Saya akan uruskan. Oh ya, ia berfungsi. Lihat bagaimana gula-gula getah menjadi cair di depan mata kita. Kemudian ia perlu dituangkan ke atas papan. Begitu sahaja. Sekarang saya hanya perlu menunggu ia sejuk dan memotongnya menjadi jalur panjang. Dan gulung jalur-jalur itu bersama. Sekarang kita benar-benar ada apa yang Vivian mahu. Hebat, saya sudah bersedia. Sekarang saya ada idea yang lebih baik. Kita ambil tomato dan hantar ke pengisar. Sekarang kita perlukan jus tomato. Hidupkan. Dan di sini, may tuangkan ke dalam kuali dan ratakan di sana. Hantar ke dalam kecer. Oh, itu sudah siap. Keluarkan ia. Oh, baunya. Baunya harum. Sekarang saya perlu memotongnya menjadi jalur. Dan menggulungkan dia di satu gulungan. Oh, hebat. Ia ternyata menjadi gula-gula getah tomato. Mary dah hias dan tada, ia kelihatan seperti tomato. Ya, tetapi tidak. Saya akan tunjukkan apa yang perlu dilakukan. Penting untuk membuat marshmallow dahulu. Tuangkan ke dalam kuali dan cairkan sehingga ia benar-benar cair. Sir, dia rendah yang saya celkan. Kemudian kita ambil buah naga dan potong menjadi kepingan. Ia gunakan jam dan marshmallow secara dan swain. Kemudian kita letakkan lapisan getah yang siap di atas papan. Oh, lihat warna itu. Seperti ini. Dan hanya tinggal untuk memotongnya menjadi jalur. Saya akan gunakan alat khas untuk itu. Sekarang gulung semuanya. Dan iris selesai. Vivian, bayar. Wah, awak melakukannya dengan cepat. Itu hebat. Mari kita mulakan dengan gula-gula getah merah jambu ini. Mari kita cuba. Marshmallow. Itu menyeronokkan. Apa seterusnya? Gula-gula getah yang luar biasa. Adakah ia dibuat daripada tomato? Boleh menjijikkan. Yang tinggal hanyalah mencuba gula-gula getah adik saya, Nicole. Ia kelihatan seperti huba-buba. Mari kita cuba. Inilah yang saya mahukan. Mari kita tiup balon. Ia berjaya. Nicole, kamu menang. Yay! Saya terus menunggu ini. Source our first Monday. Sekarang saya mahu telur hancur. Masakan untuk saya, tolong. Sudah tentu. Sayang, kita ambil lada dulu. Saya tanam sendiri dan potong menjadi cincin. Sekarang, waiter paper cincin lada cengkuali dan diambil sebiji telur. Pecahkan satu telur ke dalam setiap cincin lada. Awak iaitu jadi wajan tu. Oplet cobain. Buat swen berdua saku bias ke pinggai. Sabar sa. Chef, kami sedang membuat telur hancur. Apa yang Anda lakukan? I'd repono sanda sa diro. O sa choosing onto bread wet cake. Yung matrela day or the knetenek cream. Sekarang mari kita buka balang Nutella dan tuangkan di atas. Begitu sahaja. Siapa yang tidak suka Nutella? Kedua sudah kita perlukan krim putar. Kecil di atas dan keluarkan pik dalam tin.
Lidah separuh-separuh krim putar. And, Ikaria mengingatkan anda kepada telur hancur, ya? Baiklah, tidak buruk. Ia sangat lazat. Saya memang suka gula-gula kapas. Tunggu. Kita perlu cari sesuatu. Saya ada idea. Saya akan buat omelet dengan gula-gula kapas seperti ini. Dan ia berjaya. Vivian, cuba. Ya, sudah tentu. Baiklah, mari kita mulakan dengan kek. Ia kelihatan sedap dan baunya hebat. Mari kita cuba. Wah, kek ini hebat, tetapi tidak banyak telur di dalamnya. Mari kita cuba telur dan lada ini. Mereka kelihatan seperti bunga. Itu sedap. Tapi masih ada telur gebu ini. Lihat itu. Ibana, the bonnet is decent as their awan. Wah, ya gula-gula kapas. Idea yang menarik. Tetapi saya beri kemenangan kepada Nini. Saya? Betul-betul? Betapa tidak disangka. Terima kasih. Saya. Anda sudah sertifikat kaya seruang. Terduidir Anda retazers beli coklat untuk share. Pernah akan berpindah budget berreza untuk ini. Alex akan beri coklat untuk $1. Bahan-bahannya ada banyak di sini seperti yang Anda lihat. Dan Jane or the monster tot $100. Terhadap sebiar banyak question di sini. Tap the max source provider coklat. And $2,000. Dan Sean is sending into his skagpoint. Say, yes, we are true dark keepers, like culture markers. Itu idea yang hebat. Kami keluarkan coklat. Fakta sahaja. Sekarang kau mas kemora itu macam. So, sambar coklat. Awal cairan itu dia bingering rambut. Ini dia. Time for some menjadikan sesuai curry and cheese. Bagus. Tepat apa yang saya perlukan. Alex, ambil ini. Aku baik kau, ini muka baik ni tu. Saya suka. Makan cairan coklat merah. Campur saya. Wah, tis kuih. Tajuk ada suara and saya dengan seri suspek. Neperinsurans susah was dayan saya besar. Kena saya guess dengan surat dari saya pencut. The cheapers vegnar on true says so. Jere Max membuangnya. Saya boleh kerawan. Metras Chelsea. Tuang ke dalam acuan. Sampai sana, right? Dan sekarang saya memang perlu membekukan semuanya. Saya boleh pinjam semburan daripada Jane. Points kemudian aja Alex. Ini betul kena dibiliki. Baiklah, saya boleh visual sekarang. Kami mengambil pes istimewa untuk biji coklat. Ada pistachio dan doka raifi yang sedap. Visual sangat risau. Yo, air tanggal lebih rumur syari asna. Sungguh indah. Dan frasa mereka Nutella kira jamu untuk isian. Lebih dari itu siap saja. Terbaik. Sekarang kita tuang lapisan coklat di atas segalanya. Oh, Kaya ada idea lain. Kaya akan buat gula-gula kapas. Kaya ada mesin untuk itu dan saya ada gula. Kita hanya tuangkan gula ke dalamnya. Dan sekarang bungkus gula-gula kapas pada kayu. Super Frank. Jadi seperti berdua saya bagaimana suara jika menggunakan gula. Saya buat gula-gula kapas dan saya akan cuakannya untuk isi coklat. Sedap. Seperti itu kita letakkannya dan tuang lebih coklat di atas. Agree. Mau, saya berlandai. Tidak tahu pada coklat menggunakan pengisar daging ini. Wah, ya tu amat keluar. Hebat. Taburkan semuanya di atas coklat. Sedap. Sekarang chef sudah di sini. Cuba coklat saya. Wah, Anda buat dengan cepat. Mari kita mulai dengan Max. Bagaimana saya nak menggigitnya? Betul. Saya akan patahkannya. Tua ke mereka. Baiklah, Nutella. Itu ide yang hebat. Ia menjadi lezat. Max, kamu telah lakukan kerja ini. Dan apa yang rakan sekerjamu buat? Dan saya juga ada coklat yang sedap. Cuba rasa. Other third is collision lazad. Which rasa? Inti pistachio klasik membeli coklat. Dan apa yang Alex buat dengan $1? Baru kita pecahkan. Wah, the world was escapes di dalam. Stop. Alex, you buat dengan baju.
Ambil hadiah anda. Oh, saya tak percaya dengan mata saya. Kawan-kawan, saya menang. Kamu tak gembira untuk saya? Saya tak akan berkongsi. Sekarang Jane Vervai iri $1. Ira Foya Ramuan. Takis baru is our dear vulgar lagi, guys. Max sekarang dengan $100. Ramuan di sini sudah lebih baik. Dan Alex sekarang befrau dengan $1,000. Hebat. Biar saya tunjukkan apa yang Anda perlukan untuk membuatnya. Dan ia akan menjadi Milkshake. Saya akan menunggu. Saya ada 1 strawberry. Baiklah, mari kita lenyek dengan garpu berukir. Hah, berisi. Siguro siap for Tanga kita cawa na. Sorry, launch a sucrose now. And strawberry, the spray for nitrine, aim is sorry. Wait. Mawasa kote very seniority. Your day to recharge is very kicking. Benar-benar lazat. Tuangkan strawberry ke dalam pengisar dengan susu. Sekarang hidupkan dan campur semuanya bersama. Bagus. I about to be cocktail bidis pulai wujud berry. Aina ada strawberry, anggur, dan berry biru. Kamu akan menghias semuanya dari krim putar. Dan tinggal untuk taburkan dengan taburan berwarna-warni. Betul di atas. Remika Sortis Tibile like Tricep Cocktail and Jeep. Or chef, way sure to worst re. Anda pasti tidak mempunyai itu. Begitu hebat. Dia ada 3 koktail. Baiklah, ini meningkatkan peluangnya untuk menang. Dan saya ada kertas tandas yang tinggal. Saya akan buat tiup koktail daripada kertas yang tinggal. Rasanya akan berfungsi. Baiklah, saya perbuat ice cream. Inilah wasap. Pindahkannya ke dalam gelas yang lebih besar. Sekarang panaskan dengan pengering rambut supaya ice cream cair. Ini akan menjadi saya... Cocktail. Ciao. Sekarang here's the cream and a flash salad the biscuit coklat. Kita harus support banyak ni hiasan gula-gula. 5 cent. Cantik, bukan? Hebat. Ha! Chef datang. Winter sourdough sim. Sheraton, Max ada 3 koktail. Mari coba yang pertama. Agak sedap. Yang kedua hebat. Dan yang ketiga, tidak buruk, Max. Kamu buat kerja yang bagus. Terima kasih, Chef. The crow says always part cocktail, Jane. Watching you good. Curd cinch. Oh, you mau juga pun, Jane. Tunggu, kamu harus mencobanya. Ia sebenarnya sedap. Baiklah, jika Anda bertegas. Oh, chef. Apa itu? Waiter, basically dia doing do it today, Alex. Biskuit di atas dan bawah coklat lain. Hebat. Awan lihat tiup gitu. Cocktail itu sendiri hebat. Tahniah atas 1 lagi kemenangan. Adakah kamu serius? Ya, kami tomina sa forward bait. Mana kau? Dia mesti beri dengan beri. Dapat you for sini. Jangan jual ada bahan yang bernilai $1. Tidak adil. Dan sekarang saya bernilai 100. Tidak teruk. Segala yang saya perlukan ada di sini. Nasib ada $1. Wah, ini akan furtherasi melihat begitu banyak makanan berbeza. Oh, sepatutnya saya buat tugasan lain. Tapi saya lupa. Di mana ia? It's rapist. It's pretty. Like that, I don't know. Are you seal? Wajah, saya akan firkan. Menjikan. Saya ada sedikit kulit di situ, tapi tak apa. Hidupkan dapur kepada maksimum. Tunggu, saya secara tak sengaja pecahkannya. Tak mungkin, ada api di atas kuali. Macam mana nak padamkan? Oh, tidak. Segala-galanya akan terbakar untuk saya sekarang. Apa yang patut saya buat? Saya perlu padamkannya dengan segera. Baiklah, saya tak revolve and blow sur cater di way. It's $100. The king tak yang kromatis dia. Kita precious secret ya, biji telur ke dalam kuali. Kita letakkan sausage dan bacon dan goreng. Ais memutuskan untuk sawan putih telur dari kuning telur. Sekarang tambahkan pewarna merah. Sawan, secoba saya risau, icaming dari protein merah. Tidak seterusnya itu berhasil protein lain, Ellie. Kita gulungannya. Oreo sauce, that punch. Kamu sudah paling sedikit pingin.
Ike Sardine, hihakan durian mustard. Rosemary dan tomato cherry. Chef, kami sudah bersedia. Saya press chef. Berat tetapi saya bersedia. Baiklah, mari kita cuba. Tapi mustahil untuk makan. Kita bakar. Apa itu? Itu menjijikkan. Telur goreng terbakar. Pergilah dari sini. Jane, apa yang kamu lakukan? Baiklah, nampak cantik. Mari kita cuba. Cereal? Anyways, this cereal a tomato cherry. Bakariangs. Terima kasih, Chef. Saya mencoba. Gawat, merati at kering kamu ada di sini. Oh, awas ka, fresh Inggris. Boleh rin amat sedap. What? Ang sebuah research in Dawawak. Untuk bikalsiyan dan Jane menang. Oh, sungguh tidak disangka. Terima kasih. Barda Zarwa was Rarkar. Alex says. Joey's Alex is $100 billion. Anyaho. Moy, try dia lagi. Das by miss. Kenapa kamu selalu mendekat saya dengan cara yang pelik? Oops. Oh. Saya rasa saya perlu lari. Berkongsi wang itu. Kami akan mengejar Anda. Tunggu. Alex kehilangan beberapa dolar. Saya akan ambil untuk diri saya. Jadi apa yang Anda mau hari ini? Saya mau hamburger. Ini dia. Oh, hamburger. Hebat. Saya akan buatkan hamburger yang cantik untuk anda dan saya perlukan paip besar ini. Saya akan letakkan beberapa daun salad, semua jenis sayuran. Sudah tentu keju, pati daging, lebih banyak sayur. Dan saya akan tutup segala-galanya dengan roti ban. Apa yang dia buat? Sangat menarik. Ini hamburger yang besar. Tinggal tuang sos ke seluruh hidangan. Ia akan jadi sangat sedap. Sos harus lebih banyak. Ini hebat. Dan saya akan membuat burger buatan sendiri. Kami akan menggunakan bahan-bahan yang lazat dan sihat. Seperti labu. Walaupun labu dan hamburger nampak tiada kaitan, ia akan menjadi roti yang hebat. Berak ke hadapan. Kemudian saya perlukan kubis. Beberapa helai. Ia akan menjadi hidangan yang sangat menyelerakan. Yang paling penting, kita perlukan vitamin. Banyak vitamin. Lobak merah, lada, dan pelbagai sayuran lain. Ini akan menjadi patty sayuran. Oh, cantiknya. Ia sungguh menakjubkan. Letakkan di atas burger kita. Dan sentuhan terakhir. Bagaimana dengan awak? Ini sungguh teruk. Pelik. Betul tu. Saya boleh buat burger manis. Saya akan ambil sepotong gula-gula getah dan letakkannya sebagai pengganti patty. Itu dia. Sekarang marshmallow dan banyak marmalade. Saya akan tuangkan sos strawberry di atas semuanya. Oh ya, ia sangat lazat. Ia memang hebat. Saya dapat burger yang paling cantik. Sudah tentu, sayang. Kami sudah bersedia. Wah, apa itu? Saya rasa saya akan mula dengan burger ini. Rasa hebat. Tamat. Aduh. Mari cuba yang kecil ini. Ia mesti hebat. Saya akan mencubanya. Oh, rasanya begitu manis. Ini pemenangnya. Oh ya, saya menang. Saya berjaya. Kawan-kawan, lihat permainan hebat ini. Pasti permainan yang menyeronokkan. Muat turun permainan Multi-Do Sword di Google dan Apple Store. Main, nikmati dengan Multi-Do Sword.
Apa yang awak mahu sekarang? Saya mahu pizza yang lazat. Sudah tentu. Saya akan buat dengan cepat. Saya akan buat pizza gaya Meksiko. Ini begitu menyeronokkan. Tangan saya menari. Yahoo! Tapi mari berhenti menari. Mari mulakan dengan lada. Saya akan buat pizza yang sangat menarik. Ia akan jadi seperti gunung berapi. Tuangkan sos ke atas semuanya. Lapisan yang tebal-tebal. Taburkan keju dengan berhati-hati, tentu sekali. Beberapa cendawan, sudah tentu, kita perlukan sedikit pepperoni. Perkara paling penting dalam pizza ialah sedikit rempah. Saya akan tambah setitik sos pedas Tabasco. Cuma 1 titis. Oh, pizza saya sudah goreng. Oh, apa itu? Baunya sungguh hebat. Saya mungkin akan parut keju terlebih dahulu. Mari kita tambahkan banyak. Pizza sepatutnya ada banyak keju. Memang benar. Sos yang menarik. Saya akan tuangkannya juga. Beberapa perasa. Tambah lagi. Beberapa helai daun. Dan, kita perlu bawa ini ke dalam oven. Oh, ia sangat bagus. Baunya sedap. Saya rasa pizza awak sangat sedap. Dan sekarang saya akan membuat pizza tembikai istimewa saya. Lagipun, tembikai mempunyai begitu banyak vitamin. Ini akan menjadi asas untuk pizza. Saya akan terus potong ia menjadi kepingan. Itu lebih baik. Saya juga akan letakkan beri dan buah-buahan yang sangat sedap. Menghiasnya dengan pisang, kiwi, stroberi dan segala-galanya. Baiklah, kita sudah siap. Wah, pizza yang sedap. Saya rasa saya akan mulakan dengan yang ini. Ia meregang dengan cantik. Sangat berkeju. Oh ya, sedap. Jom semak yang seterusnya. Wow, banyaknya keju dan sos. Sangat lazat pizza. Baiklah, yang terakhir sekali, pizza buah. PISS. Ini sungguh menakjubkan rasanya. 3. Yang ini pemenangnya. Oh, baiklah. Saya mahukan pelangi PISS. Apa maksud pelangi? Baiklah, saya telah memikirkan sesuatu. Saya akan ambil pewarna khas. Rasanya sangat sedap dan beraneka warna. Saya akan tuang ke dalam dough. Lihat tu! Dough berwarna-warni. Wah, saya memang hebat! Fanta! Dah habis, tapi tak mengapa. Saya ada banyak minuman lain. Lihat minuman soda ini. Sekarang tambah gula. Banyak gula. Baiklah, mari kita campurkan semua. Wah, hebatnya. Saya ada botol istimewa di sini. Kita perlu tuangkan campuran kita ke dalamnya. Wow, lihat lapisan-lapisan warna-warni itu. Ia berkesan. Sekarang, masa untuk memotong. Ia sudah pasti beku sekarang. Masa yang tepat. Lihat, kita ada jeli sekarang. Baiklah. Oh, apa yang tidak kena dengan saya?
Jangan berkelakuan begitu. Apa yang patut saya buat? Mari kita mulakan kerja. Saya ada door collard. Tugas pertama saya adalah untuk menggulungnya. Saya akan ada beberapa kek dalam pelbagai warna. Saya akan letakkan satu di atas satu. Saya akan melakukannya dengan sangat baik dan dengan berhati-hati meletakkan satu kek di atas yang lain. Baiklah, sekarang kita perlukan krim di seluruh kek. Kek putih terlalu membosankan, jadi saya akan menghiasnya. Aduh, banyak gula. Lihatlah gula-gula ini. Ia akan sangat cantik. Nah, budak itu mahukan pelangi. Dia akan dapatkannya. Apa yang awak ada? Aduh, lihatlah apa yang telah saya buat. Saya dapat pelangi berwarna-warni. Saya akan hiaskan dengan krim dan strawberry. Ia seperti sandwich. Sandwich manis. Cucu perempuan saya pasti akan suka. Lihat apa yang saya ada. Ini adalah karya agung. Oh, ya. Segalanya di sini sangat lazat. Sangat menarik. Botol ini bergegar. Ia jeli yang lazat. Oh, ya. Sedapnya. Patutkah saya teruskan? Saya akan ambil sandwich ini. Ada strawberry di dalam. Dan krim. Saya sangat suka. Baiklah, kita patut cuba yang ini juga. Lollipop yang sedap. Coklat. Ia cair di dalam mulut saya. Manis! Hebat! Dalamnya warna pelangi. Dan ia sangat sedap. Sebuah kek yang hebat. 10 daripada 10. Sangat lembut dalam teori. Hai, ini saya. Han bag solid and ada banyak solid kan di civilization. Sebenarnya, bag Rebecca berwarna-warni and bag Jill berwarna coklat. Beri swag sang exhausted. Hai Manel, beli kay may skin and sauce style bibir saya. Hebat, warnanya sesuai dengan saya. Bibir saya sangat cantik. Oh, saya mahu juga. Gincu saya berbau menarik. Mari kita cuba. Oh, ia coklat. Betapa menarik. Tetapi saya juga boleh memakai gincu walaupun gincu itu coklat. Ia merah. Oh, gincu saya. Ia patah. Tetapi ia masih sedap. Ya, solekan coklat kamu teruk. Saya boleh buat solekan sebenar dan ia akan jadi cantik. Mari bedakkan muka saya. Dan sekarang mari ambil palette saya. Wah, itu warna-warna yang cantik. Saya suka. Biar saya buat sedikit pembayang mata di sini. Wow, Priang Sewage buat gel. Saya tuh nak boleh selesai pembayang mata pada kelopak mata saya. Isa warna coklat yang cantik dan rasanya sedap. Dan saya juga ada pemerah pipi. Mari letakkan pemerah pipi di pipi saya. Wah, saya boleh makan perut saya. Hebat, Jill, muka awak penuh dengan coklat. Itu teruk. Lihatlah diri awak. Oh, tidak. Muka saya benar-benar penuh dengan coklat. Mimpi ngeri. Saya perlu lapkannya. Saya nampak teruk. Kenapa awak menangis? Walaupun ia kelihatan lucu. Tetapi saya juga ada cermin coklat. Mari cuba. Sedap. Dan awak tak ada apa-apa lagi untuk dimakan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam palette sekarang. Wah, ya di dalamnya ada lebih banyak gula-gula coklat. Dan ia sangat manis. Dan ada jelly. Sedap.
saya juga ingin merasainya. Tetapi saya tiada apa-apa. Jill, bolehkah awak berkongsi? Saya betul-betul mahu mencuba. Adakah awak mahu mencuba minyak wangi saya? Baunya hebat. Baiklah, ini dia. Selamat menjamu selera. Hah? Jill, apa yang kamu lakukan? Muka saya penuh dengan coklat. Itu teruk. Tranoin siya na tree prendanan sa ating langyaw. Stay gunting, asikat, and juga tuwirag faat. At the rest is 3 minutes of gaya rambut yang hebat. Jill memutuskan untuk mencubanya dengan segera. Nampaknya Anda mempunyai set yang lengkap. Tidak kelihatan seperti coklat. Dan masih mana dengan Rebecca? Nada ada set coklat. Coba iya, itu pasti sedap. Sekarang, adakah kamu cemburu dengan Rebecca, Jill? Dia sedang makan sesuatu yang sedap. Ya, mari kita periksa sikat itu. Mari kita coba sikat rambut saya dulu. Baiklah, saya boleh sikat juga. Wow, sikat yang hebat. Jill, apalagi yang you ada, ia pasti pengering rambut. Anda menggunakannya untuk mengeringkan rambut, Anda tahu itu kan? Seperti yang Rebecca lakukan. And then on track Harry's first finger saying to your microphone to remind you, memang berfungsi, Jill. Career bocah? Hey, be. Pengering rambut itu memang betul. Kalah. Pengering rambut saya memang coklat. Mari coba. That's right. Oh, Jill bars daw sa agresif. Move Jill. Dami suruh wag daw ang sour tourist dari Rebecca ada coklat. Mari kita buat gaya rambut yang cantik. Also Garrett kids very bears. Once, point to Rebecca is your boy honor. Oh, itu bosa me but with Jill memang todo kerswen pinggulong rambut. Ay ito apa na buat. Penggulong rambut yung perlu dipanaskan. Ken, be your boy's fun of pengering rambut. Oh tidak, apa yang kamu lakukan? Coklat itu cair dan ia bersepah di rambut saya. Nampaknya Rebecca mendapat masker rambut coklat yang tidak dirancang. Betul tuh Jill, hentikanlah. Kamu dalam masalah sekarang. Rebecca sangat marah, dia akan buat rambut kamu. Berhati-hati. Sudah kayak rambutnya. Rebecca, Jill memang belum bersedia untuk eksperimen seperti itu dengan image-nya. Mama. Oh, apa itu? And the garment si bring shirt Baldip Surayam KFC, itu benar seperti cuma sesuatu kecil. Jill sebabnya cuma satu coklat, tapi Rebecca mempunyai yang sebenar. Iri, it's Randy Cowie. Ilahi dengan Jill. No baiklah Tut, sobat dia akan menjadi lazat. Mari kita nilai rasa kaki pertama. Wah, coklat dan karamel di dalam. Apa yang lebih baik? Oh, ia sangat lazat. Sekarang mari kita coba ayam Rebecca. Ia pasti lazat juga. Rebecca memutuskan untuk menggunakan peralatan makannya dan bukannya tangan. Itu adalah etika yang betul. Kami yakin bahwa Rebecca adalah orang pertama di dunia yang makan ayam KFC dengan garpu dan pisau. Saya akan memakannya dengan sempurna. Baiklah, campur sinsikan. Sekarang biar has ikin habis. Istuitnya yang sebenarnya lebih sedap. Ayam ini sangat lazat. Hei, tinggal dengan tulang sahaja yang sangat sedap dan sukar untuk berhenti makan. Sangat lazat dan rangup. Yat. Wah, Rebecca, tak mana adab kamu? Ada timbunan tulang di sini. Adakah kamu makan semuanya dengan cepat? Itu menakjubkan. Saya tak sangka kamu boleh makan sebanyak itu. Itu menarik. Tapi sebenarnya saya ada berita buruk. Ya pedas. Lihat apa? Oh tidak, ayam Rebecca pedas. Awak akan sakit, sayang. Awak dah merah sekarang. Oh, api yang besar. Apa yang kamu lakukan? Kamu ada unggun api sebenar di atas meja. Rebecca, apa yang kamu buat? That's how I serious sambal dari butter marshmallow. Rebecca, adakah kamu mahu sedikit? Baiklah, Jill. Kamu sentiasa mencari penyelesaian kepada masalah. I saw the joystick. We're dirty to get our swag guy. We've been trying for your side rights to me. Rebecca, dot coklat. Pazir sedap. Jill, ada yang sebenar, tetapi kamu berdua boleh cuba main permainan itu. Mari kita mulakan.
Wah, ini pertarungan. Betapa mendebarkan. Saya pasti akan menang, Jill. Mengaku kalah. Baya, tidak mungkin. Jack Rebecca, joystick ke Rusty Ferraro, berdiri. Adakah kamu nampak itu? Bagaimana kamu akan mengawalnya sekarang? Jill sudah mula makan bahagian joystick kamu. Baiklah, Rebecca bermain dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga joysticknya cair di tangannya. Tak, saya pun tidak menang. Bagaimana saya akan menghabiskan pertarungan ini? Saya menang. Yay, saya menang. Lihat, KO. Apa kali ini? Wah, ini Coca-Cola. Rebecca memang ada yang asli dan Jill ada botol yang pelik. Ia kelihatan seperti coklat. Cuba, Jill. Baiklah, Jill sedang merancang sesuatu. Rebecca, adakah kamu akan mencoba milikmu? Baiklah, buka penutupnya. Saya juga boleh buat begitu. Mas, kau mikir Coca-Cola. My favorite chocolate. Cip, buat lazat. Kau bisa banyak size. Sedap dan manis. Punyaku pasti lebih baik daripada punyamu. Gadis-gadis itu bersaing untuk melihat siapa yang mempunyai cola yang lebih baik. Jill mempunyai botol penuh dengan gula-gula coklat. Rebecca mempunyai sebotol penuh cola yang pasti menyegarkan. Jill tapi rada botol coklat. Dan gadis-gadis, percayalah Kubirdo ada cola yang sedap seperti keriung giris. Ini sesuatu. Oh, gader gaji. Ngor gireng ngoi. Sisto flick sar lobar fosik kuros wow sa kasana. Andy Wheeler Joe, Bavir goncang botol saradolo. Saya boleh buat begitu juga. Lihat. Tidak, tak ini dia cola. Saya kau lebih baik. Poin yang telah kita lakukan. Nah, barang makanan bukanlah sesuatu yang sebenarnya anda mahu lakukan. Kami sambungkan bahagian-bahagian bersama-sama. Begitu sahaja. Dan kemudian paku. Aduh, sakit sangat. Cari saya. Wih. Oh, jangan risau, Lububu. Sophie pasti baik-baik saja. Wah, tak tahu cara guna tukul, Sophie? Saya ada pemutar skru. Alat ini lebih cepat dan lebih boleh dipercayai. Mari kita bina rumah. Cepat, kan? Selesai. Mari tambah bumbung. Sekarang saya dah bina rumah. Sophie, apa yang awak buat? Saya tak boleh guna tukul. Oh, saya ada idea. Saya perlukan gula-gula getah. Mari kita kunyah sekejap. Dan sekarang, mari kita lekatkan semua bahagian bersama menggunakan gula-gula getah ini. Itu idea yang bagus. Saya dah dapat. Begitu sahaja. Oh, aduh. Sempurna. Sekarang, bumbung. Wah. Apa? Apa yang sedang berlaku? Saya diliputi cat biru. Berhenti, berhenti. Saya bisa memutuskan untuk mengambil sedikit warna dalam hidup Sophie. Ini meriam air saya dengan cat biru. Dan saya akan cat rumah saya biru. Ya mudah. Mari kita mulakan cat. Yay! Lububu, hati-hati. Kita perlu cat bahagian dalam rumah juga. Wah, di Winfrey Shade Reef dengan Spark Rally. Sekarang, Leon Sophie. Apa yang dia buat? Wah, dia menung cat merah jambu terus dari penyiram. Hebat. Dan ia mengecat semuanya dengan rata. Wah. Lihat itu. Begitu cepat dan mudah. Oh, itu potret Lububu. Ia kelihatan hebat. Dan apa yang Danny hasilkan? Oh, dia memutuskan untuk melampirkan potret Lububu miliknya juga. Ya, saya bina rumah yang hebat untuk kamu, Lububu. Oh, Lububu adalah rumah terbaik yang saya boleh bina untuk kamu. Serius, kita buat halaman depan untuk rumah saya. Esas saya punya rumput tiruan dan pagar di kedua-dua belah. Hebat. Lububu, apa yang awak ingin letakkan di sini? Baik, ada lampu yang hebat. Saya ke pokok Christmas dan kerusi berlengan di dalam.
Sekarang, ia kelihatan seperti gazebo. Masuklah. Adakah anda suka? Saya sangat gembira. Danny, apa yang kamu pikirkan? Baiklah, ada idea yang susah. Mari kita letakkan garaj dan setelah semua. Anda kita akan gantung alat-alat di sini, poster dan letakkan tayar. Oh, hebat. Dan apa gunanya garaj tanpa kereta? Masuklah. Lububu saya ada kereta sendiri dan ia memang hebat. Apa yang awak ada di situ? Ya. Aha, baiklah. Saya perlukan span. Mari kita sambungkan. Dan sekarang mari tambah kain yang cerah. Dan kita ada sofa dan beberapa bantal. Sekarang kita letakkan permaidani merah jambu dan letakkan meja kopi di sebelah sofa dengan sedikit tanaman. Sekarang almari, TV dan lebih banyak tanaman. Kami ada remotos yang selesa. Mari tambah pelekat Hello Kitty. Mereka sangat comel. Dan mari letakkan di merata tempat. Sekarang saya sudah siap, berbeda berbeda untuk Buan Paso. Om saya akan serkan sama Lexi Art Kersoman. Kita akan gantung bola disco. Kerana Lububu saya suka Apa? Saya akan buat lebih baik daripada itu. Saya akan letakkan permaidani juga. nanti kita berletupai lampu neon istom bilang. Ada sofa, bantal, fitong lububunan. Penketongnya poster. Sekarang semak kecil di sini sebuah kerusi berlengan dan meja. Akan ada kola di atas meja. Sekarang, rak-rak. Ini rak dengan semua hiasan. Dan jangan lupa bola disco juga. Yeay, kita boleh adakan parti yang hebat. Apa yang patut saya lakukan di tingkat 2? Apakah bunyi-bunyi itu? Oh, tidak. Lububu saya menangis. Oh, ia lapar. Oh, betul. Biar saya buat dapur di sini. Pertama, saya perlu ambil jubin ini dan catkannya supaya kita ada lantai yang cantik. Nampak seperti papan catur kan? Hebat, sekarang biar saya ambil gunting dan cardboard. Kita potong segi 4 tepat. Selepas itu, dari cardboard kuning. Dan sekarang saya perlegam 2 segi 4 tepat bersama. Kami pasang keseluruhan struktur. Ada saja bar di sini dan kerusi. Tempat meja kita letakkan makanan dan cawan. Dan sekarang mari kita letakkan peti sejuk di sebelah tumbuhan comel ini. Dan sudah tentu semua set dapur. Kita isi rak kosong dengan makanan dan mari letakkan periuk di atas dapur. Ini dia. Lububu, datang dan lihat. Sophie, waping beres na lububu at ang existing ito'y kay kinupoy ko bayanggo. Kaya perlu memperbaikinya dengan cepat. Oh, wow. Pagpercaya yung restoran. Saya coba. Bagaimana dapurnya? Mari, makanlah sedikit makanan. Saya tahu kamu akan berkarya kek ini. Wow. Apa yang kamu buat, Danny? Saya juga buat dapur kayak McDonald's yang bagus. Lububu saya boleh sentiasa makan burger kegemarannya. Awak lapar? Mari, lihat apa yang saya buat untuk awak. Danita, Lububu Korweti telah jatuh ke dalam mimpinya. Kotor bauti sore dan sesugus menakjubkan. Ups, awen kau minum terlalu banyak cola? Dia menyeronokkan. Tak sabar nak lihat apa yang berlaku seterusnya. Sekarang saya akan membuat bilik tidur. Kita akan ambil span dan tutup dengan kain. Ada mujina yang kita akan kemotongkan di kereta dari cardboard. Yang kita akan cat mereka merah. Mereka akan menjadi Lightning McQueen yang sebenar. Setakat ini nampak hebat. Sekarang kita akan gam katil ke cardboard. Dan ia akan menjadi katil kereta yang sebenar.
Hebat. Sophie, apa pendapat kamu? Adakah kamu suka bilik tidur gaya baru saya? It's just breaking task, saya always buat sikap si baik. Saya tahu sangat mana untuk membetulkannya. Kita ambil lidi dan gam. Gamkan lidi bersama dan sekarang kita tutup dengan kain dan gamkan hiasan dalam bentuk bunga. Andi reckon dia hits you when menjadi sign to win next win in Serbian cerita dongeng. Lubu bisa berkesidi seorang putri and squish siap lebih baik. Wah, Sophie, lu dah buat kerja yang hebat. As-las mencuci meja komputer untuk lubu-lubu saya. Dikuris my pria yang komputer rawat berfungsi dengan kawan di sini. Tidak tiba masanya untuk lubu-lubu tidur. Di mana yuk sayangku? Dia terus terjuri, yang bermaksud dia menikmatinya. Lubu-lubu saya akan teruja. Sayang, lihat apa yang saya buat untuk kamu. Bilik impian kamu adalah bilik tidur dan saya buat ini untuk kamu. Mimpi indah, sayang. Danny, mari kita biarkan mereka tidur. Oh, Julia sangat comel. Kita berjalan. Pak, saya dan kecil sudah padatnya semuanya. Betapa indah. Hebat. Apa? Dan saya mempunyai benda yang sama, tetapi lebih sedikit. Saiz apa itu? Hai gadis-gadis, kamu curi apa yang saya ada? Wah hebat, saya pun cemburu. Baiklah, sekurang-kurangnya saya ada sos. Saya juga sayang lebih besar. Ayo, beralihlah. Dakco ruang untuk sos saya. Apa yang salah di sini? Saya harap sekurang-kurangnya ia sedap. Tidak. Mari kita tambah sedikit keju di atas. Sama seperti itu. Setiap telepon datang. Dan kenapa? Sekarang. Tak mengapa. Hidung saya ada kaitan dengannya. Apakah yang masuk ke dalam saya? Jangan tulis sendiri paket yang begitu kecil. Oh, maaf. Saya tidak sangka awak akan dapat penerbangan. Tapi saya akan cuba mie saya sekarang. Ia begitu sedap, tetapi sedikit sahaja. Mungkin saya akan join Kristia milik awak. Tunggu, apa? Ya. Kamu boleh kongsi, kan? Tak mungkin. Apa yang sedang berlaku? Berhenti, ya milik saya. Apa yang awak buat? Gua telah memutuskan untuk tanggalkan saya untuk not. Tak tahu ya. Awas saya perlu tambah sos. Ya, sos tomato yang saya perlukan. Sangat bagus. Sebanyak mungkin. Hebat. Saya suka. Sekarang, mari kita campur ke sebuah yang betul. Oh ya? Tunggu. Ada sesuatu yang hilang. Betul. Saya akan tambah sedikit keju di atas. Sekarang itu perkara lain. Wow. Oh, sedap sekali. Boleh saya dapatkan sedikit juga? Tolong. Tidak boleh. Ini milik saya. Awak sudah dapat bahagian awak. Ada sesuatu yang... Cuba sos ini. Saya tidak tamak. Saya boleh berkongsi. Tunggu. Sos apa ini? Nampaknya sangat pedas. Mari yang mau. Wow, sedap. Etak guys, kan? Asli. Es que semuanya leh. Oida, mungkin saya sekarang tes ya. Pau. Dan ayo. Sedap. Selamat tinggal. Itu pedas. It's menarik. It's every resep dan makna. Nanti ada baik buy for drink bin Di saya mana betul awak ordering letak now. begitu banyak sos? Bagaimana saya nak letak sekarang? Saya bersemangat coba tapi ia sangat sehera Sama. inner dan Nostalgia. Anda ku bernit. Kaya minta maaf. Ayo. Kaya minta tahu dia. Saya suka sosku. Oh, bagus kerana menawarkan ia. Betulkah? Sebenarnya, lihat. Saya akan makan mie lagi. Ya, sekarang sini kan sih. Oh, menuangkan sos ini ke atas sayang-sayang. Anda. Apa? Saya nanti lutang kanan di atas. Oh, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada tiup ini di sini. Dia akan berhasil. Mari letakkan di sini dan letakkan di atas. Hebat.
Tepat yang saya perlukan. Baiklah, saya sedikit panas sekarang. Mari kita keluarkan ini. Terima kasih kerana membantu. Terima kasih. Lihat Merah. bagaimana. Perempuan. Sekarang ini saya agak letih. Saya betul-betul perlukan sedikit keju di atas. Oh ya, ia akan jadi sedap. Memang betul-betul akan. Tunggu. Saya serba. Saya mama Bernardo. Ya, serba keju ini serba tebal adalah apa yang saya perlukan. Saya tak dapat bayangkan macam mana dia nak makan. Kerja yang bagus. Saya enggan berwarna-warna. Saya rasa saya boleh uruskan ini sendiri. Dan ini garpu saya. Tidak perlu 2 garpu di sini. Tidak, bukan 2. Begitulah. Saya akan letak semuanya pada 2 garpu ini. Tunggu apa? Tidak. Itu bukanlah susi dan Makan singbik. dengan tangan Abaidah saya. license boleh selesai. Dokter, sebenarnya Sorry, saya sister. lebih selesa. Jadi jauh lebih cepat. Sedapnya. Tunggu. Terlalu banyak serbuk di atas. Oh, kasihan gula-gula. Bounty Momo coba milkan? Yo, imis kami sakit. Oh, tidak. Terima kasih. Kami sudah kenyang. Define the boy over the smart. Kami tidak mau berhenti. Ayo. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau. Ups, maaf. Saya juga. Kasihan Candy. Berapa banyak colat? Saya tak pernah lihat sebanyak ini dalam hidup Saya saya. tahu awak sangat baik dan selalu berkongsi dengan kawan-kawan awak. Kenapa saya perlu berkongsi? Awak ada bahagian awak sendiri. Ya, saya perlu sesuatu yang sedikit lebih kai. Ya tidak banyak istri kita searching di atas seluruh. Tapi sebenarnya semua part institut prinsipnya juga itu tidak kegenjual rated for jumlah coklat severity for section lebih sehat. Oh, ayo. Apa yang sih buat tak mungkin? Jauhkan diri dari saya dan makan gula-gula saya. Segi 4 sama. Hebat. Saya dapat isi yang tak lazat. Kau ibarat hebat? Saya sebenarnya manisan. Bolehkah saya masukkan semuanya ke dalam mulut saya sekaligus? Mari kita lihat. Tapi pertama, mari kita susun begini. Multidough. Hebat? Wah, sangat keren. Idea yang hebat. Sekarang mari kita lekatkan bersama-sama dan cuba sekali. Idea yang hebat saya ada. Kenapa awak tengok saya macam tu? Oh, lihat. Kita ambil susu dan gelas yang cantik. Tuangkan berbola coklat ke dalam gelas dan tuangkan semuanya dengan susu. Sekarang, dark cream disresiat immediate. Anda bersedur. Irama di atas. Koktail, beberapa hiasan, tabur dengan kacang jeli merah, dan tentunya straw. Koktail sudah siap. Pergi dari sini. Begitu sedap. Suka sangat. Idea yang hebat. Baiklah, Hejama. Kan ada sebukit besar coklat di sini. Wah, ya, tak, dengan jatuh. Tolong jangan jatuh. Ayo selamat. Mari ambil satu coklat di sini. Oh, tidak. Semuanya sudah jatuh. Macam mana saya nak makan itu? Shh, jangan ganggu saya. Shh. Baiklah, mari coba yang lain. Apa? Gula-gula saya telah hancur. Berhenti makan. Itu milik saya. Sedapnya. Tidak. Pergi dari sini. Ada tombol di atas meja. Berhenti. Tidak. Oh, saya. Dia sudah pergi. Apakah jenis sabit ini? Menarik. Botol yang bergaya? Wow. Dan saya ada botol yang sesuai. Saya suka Coke. Wow. Ada juga sabit seperti ini. Nampak ya ada.
dan saya memilikinya. Betapa besarnya. Cukup untuk masa yang lama. Saya harap rasanya sama. Hey Sandy, biar saya mulakan dengan botol saya dulu. Tunggu. Apa? Apakah Ayo. itu? Oh, kawan-kawan. And botol itu warna coklat warna ngetik. Bagaimana ketak nih? Dan ada M&M's di atas. Oh, bagus. Saya suka. Apa itu? Tunggu. Oh, label tuh. Ya tidak boleh dimakan. Oh. Sakura na yung krang yak na tulupay per yam tlak pada tiwa ka. Ya, bar. Cari giliran saya dan botol coklat saya. Mari kau pantupnya dahulu. Tersasar. Ada apa-apa di dalam? Hei, jangan sentuh botol saya. Wah, apa yang ada di dalam? Saya ada lebih banyak coklat juga. Mari coba makan semuanya. Lihat itu, banyak gula-gula di dalam. Hebat. Ia seperti binatang, tapi boleh dimakan. Sedapnya. Sedap. Saya suka. Sekarang mari makan selebihnya. Dan botolnya. Sudah tentu. Juga. Oh ya, itu hebat. Saya berliur. Tak boleh kongsikan juga. Hei, apa yang awak buat? Gula-gula. Ini dia. Hello. Apa? Saya pun mau sedikit. Tapi kamu dapat sebotol besar. Berhenti merungut. Mari, makanlah punya kamu. Oh, betul juga. Oh, susah nak gigit. Apa patut saya buat? Baiklah, mari mulai dari atas. Itu jauh lebih mudah. Okey. Oh, saya nampak gula-gula sudah. Tengok. Dia lebih sedap dari yang saya sangka kan. Mari buka. Ayo, ayo. Oh, kamu ada tukul? Terima kasih. Mari letak di atas meja. Dan Kami berikan kepada mereka. boom. Ya, sangat menyeronokkan. Ya Tuhan, botol saya. Berhenti lakukan itu. Wah, itu sangat menyeronokkan. Sekarang saya boleh menikmati kola manis saya. Ya, kami juga. Sangat sedap. Itu sangat menyeronokkan. Kami suka kan? Ya,